Assalamualaikum, apa khabar semua? Bersama saya Cikgu Wahidah. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah sistem saraf manusia. Dalam topik ini, kita akan mengetahui jenis sistem saraf manusia dan fungsi sistem saraf manusia. Jom kita mulakan. Perhatikan situasi ini. Apakah yang akan berlaku ketika tangan kamu terkena api panas? Kamu dengan segeranya akan menggerakkan tangan kamu. Apakah pula yang berlaku apabila kamu memakan buah lemon yang masam? Kamu dengan segera akan merasa masamnya lemon tersebut. Bagaimana pula kamu boleh bernafas secara automatik? Setiap tindakan yang kita lakukan adalah disebabkan oleh koordinasi suatu sistem. Koordinasi badan ialah penyelarasan gerak balas badan dengan sebarang rangsangan di sekeliling kita. Sistem yang mengawal fungsi semua bahagian tubuh ialah sistem saraf. Sistem ini juga memberitahu tubuh cara untuk bergerak balas apabila bersentuhan dengan suatu rangsangan. Jenis sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terbahagi kepada dua jenis, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang, manakala sistem saraf periferi pula terdiri daripada rangkaian saraf. Sistem saraf periferi dikawal oleh sistem saraf pusat. Tahukah kamu, unit asas sistem saraf dikenali sebagai sel saraf atau neuron? Kita ada berbilion-bilion neuron di dalam badan. Sistem saraf mengesan dan bergerak balas kepada rangsangan. Sistem saraf berkomunikasi dengan bahagian tubuh yang berbeza melalui penghantaran isyarat. Apakah fungsi sistem saraf pusat? Sistem saraf pusat bertindak sebagai pusat untuk menerima maklumat dari organ deria dan mengkoordinasi gerak balas. Otak pada sistem saraf pusat mengkoordinasi tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Manakala, saraf tunjang membawa maklumat dari seluruh tubuh ke otak dan dari otak ke seluruh tubuh. Saraf tunjang juga mengawal sebahagian daripada tindakan refleks. Contoh tindakan terkawal seperti menari, makan dan memerhati. Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari di bawah kawalan kita. Apabila rangsangan dikesan oleh deria, contohnya mata, mata akan menghantar isyarat kepada otak. Otak akan memproses maklumat dan menghasilkan gerak balas. Otak menghantar isyarat melalui saraf ke otot tangan untuk melakukan tindakan memetik atau menyentuh bunga. Tindakan luar kawal pula ialah tindakan yang berlaku tanpa disedari. Contoh tindakan luar kawal pula seperti denyutan jantung, pernafasan atau pencernaan. Berdasarkan rajah ini, manakah merupakan tindakan luar kawal? Peredaran darah merupakan tindakan luar kawal kerana jantung berdenyut secara automatik tanpa kita sedari. Saraf tunjang mengawal sebahagian daripada tindakan refleks. Tindakan refleks ialah tindakan tanpa disedari yang berlaku dengan pantasnya. Dalam situasi tertentu, saraf tunjang akan menerima dan mengarahkan tubuh untuk bergerak balas. Contohnya, terpijak benda tajam, bersin apabila hidung dimasuki habuk, atau tersentuh benda panas. Tindakan refleks berlaku secara serta-merta tanpa perlu difikirkan. Apakah yang berlaku apabila kita terpijak benda tajam?
Paku yang mencucuk kaki bertindak sebagai rangsangan sakit yang diterima oleh kulit. Reseptor daripada kulit mengesan rangsangan tersebut dan menghasilkan isyarat saraf. Isyarat saraf dihantar melalui neuron deria ke saraf tunjang. Di saraf tunjang, isyarat ini diproses tanpa melibatkan otak. Saraf tunjang menghantar isyarat balas melalui neuron motor. Isyarat daripada saraf tunjang sampai ke otot kaki lalu mengecut menyebabkan kaki tertarik secara automatik daripada paku. Proses ini membantu melindungi tubuh daripada kecederaan kerana berlaku dengan sangat pantas tanpa perlu berfikir dahulu. Baiklah murid-murid, kita akan bersambung mengenai fungsi sistem saraf periferi pada video bahagian kedua. Jumpa lagi!